Hello semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran buat kali ini. Kita punya episod untuk pergi ke mana? Xi'an dan Beijing, China. So as usual, the crew kita adalah Danish, Daniel, Mami, Daddy, Atuk, Nenek, Aunty Ina, Uncle Muaz, Sarah and also Safia. So the journey kita akan start pukul 3.55 flight ke Singapore guna Scoot. And then daripada Singapore kita akan pergi ke Xi'an pukul 7 macam tu. Kita sampai sana dalam pukul 12 malam. Alright, so now everybody is getting ready. Kita kena keluar by 1:30. So let's go. Let's go to China. Don't forget to like and subscribe. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu dapat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Tunggu mata explore, jalan bersama dunia penuh warna. So kita dah on the way pergi ke Melaka Airport. Ni pemandu co-pilot yang akan menghantar kita. Yang lain dah gerak dengan Grab. So this time around it's going to be different sebab kita naik daripada Melaka. So Scoot ada ni alhamdulillah. Cuma beza dia adalah kita naik Scoot Airline lah, bukan di Asia Airline. So yeah, let's go. Peserta pertama telah sampai pada hari ini. Alright, a black one. Okay, kita ambil luggage je. The blackie. Ni ada dia. Okay tadi bang naik Grab? Ya. Laju? Baik. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Melaka International Airport. So now pukul 1.55 kita akan pergi settlekan check-in and then kita tunggu for depart lah. Our flight is 3:55 to Singapore first. So yeah, we'll see. Let's go. Ready? Daniel? I'm ready. I'm ready. Pergi mana? China. China, Mami. Aunty Ina? Gimana? Apa kampung? Balik kampung. Ni. Ancestral Balik kampung. Okay, dah settle check-in. Okay, kalau untuk dekat airport Melaka ni, dia biasa kita 3 jam sebelum. Tapi kalau dekat sini, I think dalam 2 hours before should be okay lah. Sebab airport kecil, check-in pun very fast. So, semua dah settle. Malaysian ada visa, untuk Australian pun ada visa. So, tak perlu risau. Sangat mudah. So, now dia bagi, Scoot akan bagi straight away tiket ke Singapore untuk transit and also terus ke Xi'an lah. So, kita tengah tunggu masa untuk check-in saja. Alright? Air. Air minum, Malaysia haus. panas. Tahan. Aduh. Oh, semua pakai duit raya. Habiskan duit raya. Done. Alright, done. So dah boleh guna. Cuba pada pay receive tu. Okay, alright, done. Selamat. Selesai. Okay, so ni kita tengah set kita punya eSIM pula. So, activated. Semua dah ready. So, berapa jam kau pergi? Dah pukul apa? 3 suku. Lagi dah 3 suku. Lagi lagi setengah jam Lagi setengah jam kita akan naik. Okey, so pengajaran ni.
Sebelum nak pergi, make sure activate Touch and Go, activate Alipay, activate apa nama tu? SIM card semua straight away. Tak ada ni macam tadi ni. Kalau kabut dalam airport nak buat semua. So dah ready nak bagi duit? Alright. So kita tengah tunggu plane and we shall see after this lah kapal terbang dia macam mana. Hi. What is your name? What is your name? Daniel. What are you wearing? Is it our merch? Look, show. Show. Hey, nak pergi mana? China. So, sekarang ni kita nak pergi mana dulu? Where are we going first? Singapore. Lepas tu? China. China pergi mana? Beijing. Beijing. And? An. What are you doing? Sleeping. Sleeping. No. This Sarah? one is sleeping on me, that one is sleeping on me. And, So? I'm talking while they sleep. Dah activate segala-galanya? Dah, tapi aku off kan. Off kan? Okay. Ni atuk kita dengan nenek. Dah ready? Okay ya. Semua dah activate Semua dah activate Boarding. Boarding. Daniel ready? Can I go or not? Tanya kakak. Boleh tak saya pergi? Stay with me lah. Oh. Daniel kena stay. Go. Tolak your own bag. Mama. Daniel, are you excited now? Huh? Tu kapal terbang dia. Scoot. Travel kaki, fly scoot. Okay, now let's go. Let's go, Daniel. Go, careful. Turunkan handle dia. Handle tinggi sangat. Tarik macam ni bang. Belakang. Handle tu tinggi sangat tu Daniel. Tolak. Ya, tolak. Go. Daniel next to Mami. Mami, Daniel, look at Daddy. With food, this flight no food Daniel. The other flight got food, okay? Dah masuk. So Daniel sampai-sampai dah cari makanan. So this is the flight untuk ke Singapore, which is very big. Lagi setahun lagi dah tak Tapi 4 seater, 2+2 and flight 50 minit kita akan go to Singapore lah. Right. Okay, Melaka. Lapangan terbang Melaka.
flight delay. Kita sampai lebih kurang dalam pukul 5.30. Lambat dah ni. So next flight to Xi'an 6.20 have to board. Kakak bawa. Danish. Singapore. Daniel kat mana sekarang? Singapore. So kita Xi'an D38. D38 is belakang. No. Oh ya. Straight sana. D38. Alright. So gate D38. So kita perlu berjalan menghala ke gate D38 di depan sana. Okey. Ikut kita. Kita dah ada tiket dah. Okey, Raja. Okey. Jalan laju je. Lapar? Seriously? Itulah dia kalau dengar Raja Najah ni makan je. Okey, tadi kita naik Embraer or something like that, E190 or 160. Small flight, 4 seat dalam satu lane. So flight sepatutnya 50 minit, tapi flight tadi pergi pun dah delay, flight pun delay sebab banyak kenderaan, banyak kapal terbang. So sampai pun lambat. So now kita terus head kepada gate kat Terminal 1 dan kita tunggu untuk flight ke Xi'an lah. Sementara tu kalau ada makan, cari makan lah. Okey, jalan Datuk. Okey. Handsome. Dah tengok. Kita dah tengok tu, kita dah D38. Daniel. Budak Bali. Abang budak Bali. Berak abang. Abang berak abang, ya Allah. Inilah dia prosedur. Semua kadar kebersihan sangat tinggi. Tengok ni budak-budak kelaparan. Makan apa ni? Mochi. Mochi. Daniel makan apa Daniel? First time trying it. Daniel makan apa Daniel? Sarah, what do you think? Nasi goreng. It's called fried carrot cake for some reason. Is it? Oh, it's not nasi goreng. Makan lah, makan. Si siapa Safia? Nah, ni semua dah tunggu sini lah. Look at that big back running. Semua dah tunggu ni. Kita tunggu naik kapal terbang je. Full speed like TR 134 ke Xi'an. Ni makan lagi. It looks like you're running out of peace. Makan. Oh, toilet lagi. Kita dah masuk, dah boarding. Ni gate 3848 dengan 384849 something like that. Kat Changi Terminal 1. So tengah tunggu flight lagi like 10 minutes macam tu untuk kita boarding. Then go to Xi'an lah. Alright. Apa dia saya? Menu. Ada dalam WhatsApp kan hantar 147. Ada simpan dalam 147. Dia dah cari makanan ni. Awak nak makan apa Syah? Nak makan apa? Kalau B tak buka, dia tak boleh download. Boleh. Abang makan apa bang tadi? Lasagna and mochi. Sedap ke? Yeah. First time makan lasagna. Yeah. So lepas ni? I'm eating it like every single day. Okay. I think you've eaten lasagna before. But I do not like it. Alright. Okay. So now we are waiting for the flight, right? Okay. Abang. Come here. Semalam ada free. 6 menu je. Okay, so sementara kita tunggu flight delay, about travelling to China lah. Okay, yang paling penting first kali you all kena check dia punya requirement of visa lah. Yang mana kalau untuk Malaysia sekarang dia bagi free for 30 days. So Australian pun free 30 days. So tak payah buat apa-apa, just datang and go. And then arrival card akan kena isi masa dalam flight nanti. And before you datang, kena make sure that you all dah activate you punya Touch and Go wallet untuk pakai Alipay, ataupun you daftar Alipay, because Alipay nanti dia link dengan Didi untuk transport. And then pre-book everything online lah. Maksudnya speed train, macam kita orang speed train, kita orang book online.
Kita dah book tiket for Terracotta, tiket for Mutianyu, and then all the tickets semua kita book, dah pre-book online. And even kalau you ada transfer, kalau you ramai, some good naik transfer because lebih murah. Ada yang lebih, tapi the rest lebih murah naik Didi lah. Okay, so now other than that, tiket murah. Masa kita orang check, to Xi'an lebih murah menggunakan Scoot, which is pada Melaka ke Singapura, Singapura ke Xi'an, dan balik daripada Beijing lebih murah guna AirAsia. So kita naik AirAsia lah balik dari sana. Okay, so that's all. Kita tunggu masuk je. Okay, ni tengah tengok menu makanan. Nak makan apa? Menu apa? Oh, tu semua ni makan dari sana. Alright. So kita nak masuk ke dalam kapal terbang. Ready? All good? Danish all good? Kakak? All good? I'm good. Naja all good? Sekejap lagi. Apa dia? Itu dia, makan dalam kapal terbang. Makan apa, Mami? Makan apa? Kimchi. Adik makan apa, adik? Kimchi noodle panas. Okay. First round. Tak tahu je. Baru nak buat. Ya. Daniel, now tutorial for cooking in the aeroplane. Cooking in an airplane. Hold microphone. So tell how Mami cook. First, Alright, so this is cooking in an airplane. what to do? Okay. So first, Mami put what? So first, as you can see, there is sauce. Mommy's putting it in. I'm gonna take out the chopsticks, and then I'm gonna mix it. And then once after that, yeah. So next, what do Mami do? What Mami? The microphone's so fluffy. Now, as you can see, I'm gonna mix it. Okay. Daniel, come, I take video. So mix it. Yeah. Do you put the vegetable inside? No. No vegetable. Okay. Is it nice, the smell? All right, now. Hot. Sedap bang? Bang? Sedap. Tengok atas. Sedap tak? Yeah. Apa? Sedap tak? Ya. Nenek makan apa? Belum. Yes. Ha? Kau buka. Pomodoro pasta with the red sauce. Untuk Raja Nur Adila atau anak? Untuk Danish. They have vegetables together. And this is Oriental treasure rice. You have your chopstick. Adik still makan nasi lemak, is it there? That one nasi lemak, right? Wah, nasi lemak. Mami, the other one is? Pasta, and the other one? Beef. Sedap, Mami? Sedap? Ha? Macam mana? Tak sayur, itu mushroom. Tomato, okey lah. Janganlah keluarkan. Oriental rice. Bismillah. Kita try makan Bismillah. For your safety, please return to your seat and keep your seat belt.
fasten while you seated. Thank you. Cabin crew to continue your service with caution. Ladies and gentlemen, as well as Sarah Safia. Daniel, how's the Basta? Good. Yeah. 3 hours more. Nasi lemak sedap bang? Nasi lemak sedap. Alright. Tak. Tak suka. Ini sedap. Drop. Oh, so dah pukul 9. Lagi 3 jam setengah lebih kurang. So enjoy the flight. Okay, Mami, enjoy the food. Adik, enjoy the food. Until we land. Sampai Xi'an Airport tepat pukul 12.35, tapi tadi tunggu sekejap, sekarang dah pukul 12.50. So how was the flight, boys? How's the flight? I'm tired. Where are we now? You're tired. Yeah. 5 hours. So kita nak pergi ke ambil bag and then pergi ke hotel. So as usual, sementara tengah tunggu semua orang pergi toilet, kita tengok sikit kawasan dia. It's very nice, very clean. Macam nak kata airport baru, tak tahulah baru ke tak, tapi very nice, bersih. Even the toilet is nice and clean. Right, Sarah? So how was your flight? Look at me. Is it okay? Don't Best? you dare. Danish? Why not the best? It was okay, because like I've been on other flights. My shy little Sarah. So kita tunggulah orang semua pergi toilet dulu. Dah ngantuk on by the way. So lepas ni kita kena isi arrival card. I don't know why dalam kapal dia tak bagi arrival card. So kita kena isi arrival card. Lepas tu ambil bag, and then immigration, ambil bag and then kita punya pick up dah sampai. So kita ambil from Mr. Orange Transport. So nanti kita tengok ya. Mari kita review toilet dia. This is for men. And it's super duper clean. Papak bersih. So we are already here. Ni baby family flushing toilet. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. And they have 2. Bersih. Toilet is very clean. Ada bidet semua. Very nice. So ni cara guna pilih English. Masukkan scan ais pasport. Ya. Alright. Ni betulkan susunan troli dia. Ni dah susun cantik ya. Dah susun lawa-lawa. Tutut. Kita dah lepas daripada immigration tadi. So okay, lepas you keluar daripada flight, you akan kena buat arrival card. Dia ada 2 cara. Satu tu is dengan scan QR code ataupun isi dekat dia punya terminal. Okay.
So once the AC tu nanti dia akan bagi printed version. That printed version pergi ke counter immigration. So immigration akan minta you punya pasport, scan 4 jari kiri 4 jari kanan dengan ibu jari, then settle. So details dalam kad arrival make sure kena tepat. Okay, so sekarang dah pukul 2. So we are going to get Mr. Orange. Fairly nak kata laju tak laju sangat, tapi smooth lah. Okay, so now all the crew masih segar lagi, still healthy. So now kita kena cari Mr. Orange. Tu Mr. Orange. Mr. Orange. Hi. Wait, wait for parent. Say hi. Say hi. Hi, uncle. Hello. Hello. Hi. Say hi, Daniel. Say hi, Mr. Orange. Kita dah pusing setengah jam baru dapat cek parking. Dia tutup pintu sana, tutup pintu sini, tutup pintu sana. So situ parking. Tu dia, van 7470. Besar ha. Tak ada orang lain. Besar tu mahal tak? Tak ada. Tak mahal. Boleh panjat. Ini tak ada ni. Boleh Bapa boleh. Boleh Bapa boleh. Nanti Bapa pegang tu boleh. Sampai. Everyone, sleepy or not? I'm sleepy. Aus. Tak boleh ambil. Tak boleh. I'm thirsty. I'm going to buy food after this. Lamb skewer. Water. Okay, get those on. Water. I don't know. Okay, Tok. Besar, Tok. Kita. Okay, good. Kasut nanti beli kasut baru. Kita dah sampai hotel. Driver pun tak tahu jalan nak pergi hotel ni. So kita kena tunjuk dia. So dah 3 lebih. Subuh pukul 4. So kena check in, mandi, semayang. Lepas tu tidur dululah. Ni depan ni, Ibis Styles. So ni, Ibis. Ni lah, straight ni. Masuk je. This is the hotel. Tangga baik. Kita dah sampai. Ibis Style. Whoa. Right, so now we have to check in. Mami. Ngantuk, Mami? Okay, come, let's go. Okay, 501, right? It's 501. 501, Daniel, go. Daniel, 01, faster. Then, Turn right. Push lah. can give Mommy one, baby. Where? Oh, Alhamdulillah, it's very near to the lift. Mami, open the door. Can we see whether the room is nice or not? Bismillah. Assalamualaikum. Wih, gelapnya. Kocok. Alhamdulillah. Wow. So big. Alhamdulillah. So big. Hello. Alright. So kita dah sampai hotel. Dah mandi semua. So now tengah tunggu subuh.
Dan kita nak rehat dulu lah. So that's all for today. See you guys tomorrow. Bye-bye.